santai-santai tentang hidup kita dan apa saja, kongsi cerita, apa salahnya. Janji cool and chill, jom jom jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom jom jom. Singgah sebentar, yeah. And I thought that would be a lot more. Tapi tak ada interview. 83 lah tu. Tahun 83. Tahun 83 January. Siap, Happy List tak ada interview ke untuk pergi? Tak ada. Sini pun dapat suruh. Just dapat suruh. You have to go. Tak adil lah. Within I 1 week you have to see. go. Mesti Zakaria. Okay. So because of that, Ah. saya, as a matter of fact, Zakaria Putih wrote a letter, I guarantee this guy dapat grade 1 to JPA. Sampai level 2 dia buat. Dia dah arwah dah. Ya. Tapi sampai that level. rezeki dia moji. Rezeki. Mojo dia mogi tu sebelum SPM. Ya. Sebab kalau dia mogi selepas SPM belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Break and come on. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum tu So saya rasa, oh man, out of that. Then saya pun, masa tu juga ayah saya, masa tu tak ada highway, dia kena pergi kot Pahang. And then we had to take a taxi from Pahang to Kuala Lumpur. And have to cari bangunan parking. ya. Bangunan hijau. Ya. We had to go there. Ya. And this is the first time in my life arrive in Kuala Lumpur. No, apa Kuala Lumpur, pergi jumpa dengan Miss Ran masa tu, Encik Miss Ran. Who happened after that, sambung buat master, Misran. Miss Ran buat master dekat USC. University of Southern California, where I was going at that time. So, okey, comel. Yang nanti kita sambungkan, kita sambung. take a break sekejap. Okey, lalu kita nak start pula, kita nak sambung dengan Iyah kita lah. Ya. Wan Asriah kita. Wan Asriah pun dulu pun kita ingat-ingat ada juga pergi ke Semsah ni. Tak rasa tak lama. sekali. Ada Sekali kita naik tahu, bas Zuba hilang. Naik bas. Hilang lepas tu, tak ada. Gimana boleh Cik Yah pula cerita. Dia dah berapa lama di Semsah. Semsah tu rasanya super 2 minggu gitu je lah duduk Semsah. Sebentar juga. Sebentar juga. Betul. Lepas tu super lebih kurang cerita lagi my father mari ambil dapat telegram suruh pergi report ke UM untuk English course. So daripada situ pergi ke UM untuk English course. Rasanya masa tu semua boarding school lah kat situ. Ramai sebenarnya, about 7 of us sebenarnya. Siapa tu? Orang. Lebih kurangnya kalau kelas Alpha, me, Wan Anita, siapa nama Ruzita. Lepas tu Wana. Kelas Gamma Wana. Siapa ni? Ramizan. Zambi Murah. Zambil murah. Okey. Sore ya teh. Sama sore. Seorang lagi Suhaidi. Tadi. Ya. Kelas beta. Di Chicago. Chicago. Ya. So kita start English course. Selepas 2 minggu di Semsah. Lepas 2 minggu lebih kurang macam tu lah. Saya tak tahu langsung cerita that part. Tak tahu. Because I just left, so I tak tahu ke pasal. Kita tinggal pun tak tahu tu. Tu. So kita tinggal without saying goodbye lah kot orang kali. Nampak orang duduk berenda je kot kita kata bye-bye ke. Ramai orang sedih masa tu. Sedih. Orang sedih. Ya, demo tu gitu. Tak ingat kan? Ji tahu lah. Saya tak ingat pasal saya pergi awal lagi. Iyalah, awak Jadi lepas saya dah. memang tak tahu langsung apa berlaku lepas tu lah. Lepas tu situ dekat English course tu tapi challenges jugalah. Challenge because kita kena sit for Buat mana dah? UM? SAT UM. Masa tu berapa ramai? Semua sekali? About 120. Oh, ramai. 20 orang. Ramai. Kita ada grup ramai lah grup dia buat set juga set 1 to set 6 sampai set kita. Okay. So set awal-awal tu budak MCKK. Tapi hak 7 orang tu Kak Ijah. Cik ya, based on gapo dia pilih 7 orang. Apa Mizi tak boleh? I suruh juga tu. Apa Zid tak boleh? Apa tu? Saya sakit kelas gamang. Tapi situ untuk pergi US.
as far as I know. Ya kita pergi US juga. Tu kita tak tahu. Ni dia pergi US. Tak tahu ni. Dia tahu bit apa dia punya basic. Sisa-sisa Kita memang tak tahu langsung. Tak tahu langsung. Okay, tak apa. Saya rasa part of it is masa interview tu juga. Cuma you are become second batch. I'm first batch. Masa form 4. Saya rasa lah. The interview tu. Interview, yes. Yes. Masa form 4. Baru dapat connect benda tu. Itu sebenarnya. Interview tu sebenarnya kita tahu dah siapa pergi US, Iya. siapa pergi UK, siapa pergi Australia. Ya. Lebih kurang. Daripada Roughly can feel it. Dia ada bagi hint tak? Bagi kurang kita tahu lah. Berapa ramai interview tu dulu? Ya, About 40% lah. Ramai. 40% lah. Dia tak ambil semua. Dia ambil 40 to 60%. Tapi ramai lah. Ingat ramai. Ya, ramai dalam library tu penuh. Dekat UM ni, mulai untuk pergi US. Rupanya SG hari ni kita tahu kita ni tak jadi belah mana. Ya, betul. Kita hot sisa-sisa. Maknanya Saya very strange ya. 20 hari ya. Pergi overseas before result yang first batch ni. Panggil dalam masa seminggu ni. It's only 20 hari. 20 hari tapi 20 hari tu every MCKK 2 hari. Sign pahal 2 hari, sign Tengku Kursiah ada 2 hari apa semua. Tetapi saya masa tu rasa pelik because why discriminate sekolah kita sore I'm the only one at that time. So saya kena sign orang Terengganu, sign orang Kedah, sign orang Penang. Until now lah. ada hikmah. okay. Where pula lah. So Wan lagu ni. So Lagu mana lepas tu? So, we pergi. Tapi habis UM. berapa lama tu? About 3 months. 3 months. So, masa kita dapat visa SPM pun, masa tu kita duduk situ lagi. Duduk situ lagi masa SPM? Okay. So, untuk dapat visa tu, sampai kena pergi ke, dekat Jalan Duta lah. Pusat peperiksaan. Pusat peperiksaan. Ya. Semua boleh gila hak hampir UM tu dapat good result lah. 120. Semua Espanyol semua dapat pergi lah. Good visa tak good visa tu depend lah sebab dia tengok universiti mana lah. Tapi make us humble jugalah sebab grup-grup hok depan ada grup hok kecek English berabuk habis lah kan KK dengan TKC kan lah. Dia one of the group 2 tu ingat memang semua kita tengah-tengah je lah. Masa tu rasa dia overseas dah rasa. Kalau kita tanya makan nak lagi ke makan? Cannot go. English lagi tu lah. Kita set belakang lah. So banyak set sekolah-sekolah sains lah ke lagi. Masa kat UM lah. Masa kat UM. Okay. So lepas tu after that bila kita tunggu visa depends lah ada gigi. Tapi semua pergi lepas visa lah. So in a way kita pergi start fall bagus. About September lah. Buat September. So ada juga I think August September kita lah. So Ayah kena buat English ke? Saya tu lah bila sambung tu within 1 week kita sampai di California, Los Angeles. It was a weird thing. We are 17 years old. Nobody can take driver's license yet because nobody arrived at 18 years old yet, including myself. Tak apa lagi 18. Because 18 is the age where you can take driver's license. So nobody can drive. So everybody has to buy a bicycle to go to school. Naik basikal. Mana dah? Di California, nama tempat tu ialah Azusa or A to Z in USA. Azusa. And after that, there will be few batches coming from daripada Zaki kita, Ustaz Zaki kita, Kemat, Kamaluddin Mat. And the first time kita sampai di Azusa, kita jumpa the supermarket called Kemat. Yeah. Then it turns out to be Kamaluddin Mat. Kemat. That was something. And then I still remember my friend from Sekolah Sains Johor, Jaafar ni. Kata, what kind of weather is this? Dia kata, suam. Dia tak sejuk, tak panas. That was California, Mediterranean punya weather. Oh, suam. Ingat ke suam? Swamp. I swam. So that was very interesting for me, and that was the first time nak bagi makan gapo halal at that time. So school principal tu is Iranian. So they brought us to Wanzhou punya company. At that time tak ada Shakey's Pizza. That was the first time Shakey's Pizza.
we couldn't even eat it because we never had cheese in our life. Ah. Mutah makan cheese. No, orang kampungnya. Siapa gitu. Ayat tu mau guna sama cih mung. Makannya tidak So pernah. for the first time makan cheese. Lepas tu, that weekend, the principal ambil kita masuk atas bas, pergi ke Disneyland. I would be the first person in our batch be in the Disneyland. Tak cukup lagi 18. Disneyland mana ni? Disneyland Los Angeles. How far is it from your place? Orange County, which is about 25 miles. That was dekat. Universal Studio kan. Ke utara sikit. Tu dia panggil Six Flags Magic Mountain. Atas sikit. Tapi ni di Anaheim nama tempat dia. Anaheim. Anaheim where there is a Orange County. Orange County tu dia famous for a church that turned to be masjid. That very nice The church. biggest one in Florida lah. Biggest one, that one is they call it Disney World. This one Disneyland, original Disneyland by Walt Disney. So that, and for me is Kau it's ingat so wonderful. Disneyland sebelum tu I never been there kan. Tapi tahu kau punya international Disneyland lagu mana? Bila tu kau pergi Mekah. Dia balik dia bawa ni tak tahu kan? Ya. Ingat tak? Ya. Ya. Mula satu tu apa tu? Musim tu. Musim tu kabar okey lepas tu nak tengok ni Disneyland. Tak klik. Ya ingat. Macam ni. Daripada Mekah. Macam Satu slide lah, macam slide. Tak tengok di sini ingat tu masa dulu. Betul. At that time kita nak beli kamera, so where do we buy the camera at that time in California? We go to a place they call it swap meet. Swap meet. Pernah dengar tak swap meet? Tok Haji ni. Swap meet is a market. Selalunya is a car theater. Orang pergi tengok wayang gambar dengan kereta. Okay. Spot parking lot. Drive-in theater. So bila kita pergi situ, hari Sabtu dengan hari Ahad dia buat swap meet. Orang mari dengan kereta. Kalau kita sini dia panggil car boot sale. So itu jual kamera, jual apa. So we bought the camera there, then went to Disneyland and took picture with the camera. I see. So that was something. That's very interesting. Tu Cik Yah pula. Okay, kita tu kita masa pergi ke California lah masa tu. Ya pula lepas tu daripada tu. So masa pergi US tu pergi dekat University of Alabama. Masa tu dapat I-20 dah. Masa tu dapat I-20 sebab tu boleh pergi tu tak? Alabama Gators. Gators ke Alabama? Alabama Birmingham. Dia punya school punya tu college punya football team. College football team. Tak ingat tak famous sangat. Ya. Football dia famous pasal basketball. Yeah. Okay. So University of Alabama. University of Alabama at Birmingham. At Birmingham. Dia kalau main campus tu Tuscaloosa. Tuscaloosa. Tuscaloosa more famous on football. Berapa orang tak pergi? We pergi 4 orang. Pak ya? Empat. Seorang lelaki, we 3 orang. Okay, let's go sign. Semua daripada UM. Part from UM lah. Tapi bukan Tapi sign lah. bukan sekolah kita lah. Macam sekolah saya ada Sri Putri, Sedar. Sri Putri tu siapa? Kalau saya kenal. Tak tahu kenal ke Noliza. Oh, tak kenal. Dia best student SRP. Okay. So 4 orang pergi sana. Sana pun ada 4 orang juga. So tak ramai lah. Ya, macam Three Angels lah. 4 orang ya saja. Malaysian student. Malaysia sana. So jadi just 8 of us. So, Tak ramai ni. betul, tak ramai. So nothing much lah dekat Alabama tu. Yalah. Because we pergi juga Disney World tapi pergi masa cuti akhir tahun lah. Masa around Christmas time. Banyak redneck. KKK betul tu. Adalah Alabama tu. Southern States. Tapi kita white supremacy. innocent lah. Takut gapo pun. We are just Ada satu bukan interphrase sikit. Dia punya Datuk Halim kena besuk. Datuk Halim. Tak Halim. Dia jadi tu sikit wakil rakyat dekat bandar dekat Arwah dekat dia. dah. He was kena ni 2x4 atas ni.